Tak boleh buka. Untung saya kat luar. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alright, kepada viewer yang tengok video ni, yang tertanya-tanya video ni video apa, ni adalah video home inspection. Tapi kali ni video ni lain sikit. Dia home inspection untuk rumah subsale. Tim kami, tim Defect Pro memang ada buat inspection, tak kisahlah rumah baru ke, rumah lama ke, rumah yang dibuat sendiri ke, ataupun rumah yang dibagi. Bilik nombor 2 dia baru je, lepas cek kawasan dalam bilik ni, dah ambil gambar untuk report apa semua, tutup pintu, nak cek retail ke, nak cek yang ni kunci boleh function ke tak, rosak ke tak, macam ni. Last sekali kan tak boleh buka. Untung saya kat luar, kalau kat dalam masak. So yang ni nanti kita kena buka dekat sini. Dia ada satu button, bukan ada button lah, dia ada satu port untuk buka dia. Yang mana tahu-tahu. Tapi kepada homeowner baru, tak kisah rumah anda rumah apa, rumah high rise, rumah landed, rumah villa, tak kisahlah rumah apa, jangan lupa buatkan home inspection rumah anda.